Jom kita bongkar tugas sebenar seorang guru di sekolah. Ia jauh lebih kompleks daripada yang kita sangka. Okey, mari kita mula dengan satu soalan mudah. Adakah tugas guru hanya di dalam kelas? Tugas hakiki mereka bukan sekadar mengajar, tapi untuk membentuk individu berilmu, berakhlak mulia dan mahir. Okey, jom kita lihat blueprint tugasan mereka. Bahagian pertama, pengajaran dan pembelajaran. Ini termasuklah menyediakan rancangan pengajaran harian dan tahunan yang sangat terperinci, anda tahu. Mereka juga sentiasa menilai kerja murid dan sedia membantu sesiapa saja yang mungkin ketinggalan. Sekarang kita masuk tugasan kedua, pentadbiran dan hal ehwal murid. Ini pun penting. Mereka juga macam pengurus tahu, kena simpan rekod murid dan pastikan kelas sentiasa kondusif. Ini termasuklah sediakan laporan kemajuan dan sentiasa berhubung terus dengan ibu bapa atau penjaga. Kita beralih ke tugasan ketiga, co-curriculum. Ya, kerja mereka bukan setakat dalam kelas sahaja. Mereka jadi jurulatih, penasihat kelab dan menguruskan semua aktiviti sukan serta unit beruniform. Dan ya, mereka juga bertanggungjawab menjaga disiplin dan keselamatan murid selepas waktu sekolah. Tugasan keempat ni ramai yang tak nampak. Pembangunan profesionalism. Mereka pun sentiasa belajar, tahu. Mereka juga pelajar seumur hidup, sentiasa aktif dalam panitia mata pelajaran dan hadiri kursus. Tujuannya hanya satu, untuk sentiasa tingkatkan kualiti pendidikan yang anak-anak kita terima. Jadi bila kita lihat semua ni, nampak kan bagaimana keempat-empat peranan ini saling melengkapi? Jadi memang jelas sekali tugas guru bukan sekadar menyampaikan ilmu di depan kelas. Tapi mereka juga pembimbing, mentor dan pentadbir yang komprehensif. Mereka arkitek masa depan. Ini membuatkan kita terfikir bagaimana kita boleh tunjukkan penghargaan yang lebih baik untuk mereka.